Simpanan emas tak sama macam simpanan kita dalam ASB ataupun tabung haji. Asas keuntungan dalam simpanan emas hanyalah bila kita beli dengan harga murah, kemudian kita jual balik dengan harga yang lebih mahal. Kalau ada tawaran bulanan daripada emas, itu petanda jelas ia bukanlah simpanan emas yang sebenar. Tuan-puan simpan emas mesti dapat emas fizikal. Kalau kena tunggu tempoh matang, jangan terpedaya. Emas tuan-puan sesuai untuk simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Jadi, gunakan duit lebihan yang nak dilupakan at least 2 tahun ke atas. Simpan emas maksudnya duit tak habis, tapi kita tukar dalam bentuk emas. Dan bila tuan-puan nak jual balik emas, ialah bila dah capai matlamat ataupun bila berlakunya kecemasan. Emas sangat sesuai untuk simpanan yang berkesan, iaitu simpanan yang tuan-puan paksa dan lupakan. Jadi, bila menyimpan, simpan dengan ilmu dan disiplin. Faham dulu, simpan dengan konsisten. Tuan-puan yang dah ready nak simpan emas, boleh rujuk pin video saya. Di sana saya kongsikan 5 step mudah nak mulakan simpanan emas di Public Gold.